Okay, Assalamualaikum semua. MDA Legacy lagi sekali. Hari ini kebetulan lepas aku review Gentoo Nazrin ni, ada seorang lagi kenalan Nazrin nak review kereta dia. Kita pergi review kat sana pula kereta BRZ Supercharge. Okay, luaran dulu. Okay, ini BRZ guys, bukan GT86. Ni BRZ. Okay, luaran, dari segi luaran kita ada carbon lip depan add-on. Body kita wrap color chameleon guys, chameleon hijau purple, dan kita menggunakan livery daripada kereta HKS yang lain lah. So kita ambil dan kita masukkan ke dalam ni livery. So daripada tepi kita ada rim SSR original 19 inci dengan brake Brembo. Kau pasang ada 4 port Brembo depan dengan menggunakan brake pad endless. So daripada tepi ni kita ada cover carbon, kita ada add-on lip carbon, and kita ada Brembo 2 port juga bahagian belakang Subaru punya. Kita pakai depan belakang memang plug and play Subaru punya. Kita ada carbon wing. Dia just nice sebab owner perempuan dia tak minat wing yang tinggi-tinggi. So kita maintainkan dia at medium height lah, as long as ada aerodynamic sebab kereta ni tarik belakang kan. Bahagian belakang kita menggunakan lampu smoke, and kita ada twin tip exhaust HKS lah. So basically kereta ni datang dengan exhaust HKS depan sampai belakang, tapi bunyi dia senyap. So Kau ada buat lah. aku buka tabung tengah, aku jalankan kereta ni straight pipe bahagian tengah. So dia belakang je ada. Kalau korang nak follow owner kereta ni, korang boleh follow Facebook dia, Instagram, TikTok, Akak Supercharge guys. Akak Supercharge. Ni owner dia ada kat sebelah. Yang ni owner dia. Kereta ni dah berapa kali kita pergi Thailand, event-event Thailand. Kalau korang pasang kereta ni pernah masuk lah. So tahun ni pun insyaAllah kita akan pergi event Thailand lagi lah. Sekarang kita pergi bahagian interior pula. Okay, kalau korang tengok bahagian dalam dia memang dapat colour coklat hitam. So apa yang bestnya, ada bidding dekat Jepun yang kita dapat SPJJ ni colour sama. Tapi kita dapat sebelah je. So sebelah je kita ada. Yang sebelah sana adalah seat standard lah. So bahagian dalam tak ada heavy mod, just ada quick shifter, and ada titanium gear knob, and ada Defi ZD lah. Itu bahagian dalam lah. ECU pakai HKS punya Vicon, Fcon kot. Fcon ke Vicon aku tak ingat. Last kita dyno dengan pulley standard lah. Ni kira pulley standard apa semua kita dapat 260 lebih. And 300 Nm torque. Kita perempuan pakai jarang-jarang kan. So tanjur je on. Jarang-jarang pakai Ni bukan kereta daily ni? Jarang-jarang lah. Tak jangan ada event je kita pergi. Okay. Macam biasa kita pergi kat bahagian enjin pula. Alright. Enjin ni lah manis-manisnya. Okay, enjin basically stock boxer punya enjin untuk 86 dengan BRZ. Cuma apa yang best kereta ni, kita dapat HKS full bolt-on supercharger kit yang kita masukkan kat dalam ni. So ni adalah kit dia lah. Ni dia ada intercooler dia. Kalau kau tengok kat sini ada intercooler. Kita pakai oil ni, botol oil ni HKS punya, HKS filter, relocator kit, dan ada HKS punya supercharger. So daripada segi handling, absorber memang depan belakang, pillow ball semua kita pakai complete HKS, and kita ada full hard race punya bar bawah kereta complete depan sampai belakang. Mana ada dalam katalog hard race semua ada kat dalam kereta ni. Cuma bar depan ni kita menggunakan Casco. So interior semua tak ada kacau apa? Interior tak ada, dia masih stock, and dia low boost je dalam 0.6 ke 0.8 tak silap aku. Sebab pulley semua standard. Masuk dia punya supercharge package je lah. Ya, kita masuk memang full supercharge package kat dalam ni. Alright. Sekarang kita on board kereta BRZ pula, Akak Supercharge. Let's go. Bunyi dia syadunya. Okay. BRZ Supercharge.
Biasa tendang tu. Ni kata-kata event sajalah. Di mana? Jadi memang kena pakai 19 Gambar pun cantik. Betul. Oh. Wah. Kuat mentang juga ni. Berapa 260 horsepower tadi 27. 27. Siap aircon. Siap aircon. Memang tak ada masalah Ada insyaAllah. Okay. Okey. Okey, terima kasih. Akak Supercharge nak promote tak social media? Okay, boleh follow TikTok Akak Supercharge, Instagram, Facebook dengan TikTok. Semua nama sama Semua nama sama insyaAllah. Alright, terima kasih. Kalau jumpa tu hi bye bye. Hi bye bye. Kalau jumpa tegur-tegur lah. Tegur lah. Akak ni baik orangnya. InsyaAllah. Alright, Terima kasih.